الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ni kita tinggal hak kitab fiqh kita kita terus baca hadis sikit mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari itu ada hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, kata Abi Sa'id, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan yaktathiruna. قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لا شغلكم عما أرى فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونسيمها ويشم من طيبها وتقر عينه بما يرى فيها وإذا دفن الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال صلى الله عليه وسلم فيلتئم عليه حتى يلتقي وتختلف أضلاعه قال الراوي قال صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض له 70 تنين لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى إلى الحساب قال صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الترمذي والبيهقي. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis kita baca malam ni nak ayat ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi masuk tempat sembahyang, bila pergi ke tempat sembahyang solat, Nabi tengok orang ramai duduk suka hilal, duduk gelak tawa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tujuannya untuk nak tegur. Nabi kata mu semuanya kena tahu
hak sesungguhnya kalulah mu banyak dak sebut, hak sesungguhnya kalulah puak-puak kamu ni banyak dak ingat perkara yang boleh memusnah, perkara yang boleh menghilangkan perasaan kesenangan, tentulah peringatan mengenainya itu akan menghalang kamu daripada kalau hak duduk suka gak duduk suka hilang. Jadi kalau mu ingat perkara yang boleh menyekat menghalang kesenangan hidupmu, tentulah mu tidak buat perkara-perkara hak lagu ni, perkara hak aku kelih ni, kata Nabi. Nabi tengoknya puak-puak sahabat ada di antara kalangan sahabat tu duduk suka hila siapa. Jadi suka hila berlebihan. Ya jadi lagu tu kata Nabi nya kerana dia tidak ingat perkara yang boleh ia akan menghilangkan segala keseronokan, segala kenikmatan. Kalulah puak-puak mu ni ingat perkara ni, mu tidak akan suka. Jadi perkara hak lagu ni hendaklah mu selalu ingat. Mu hendaklah selalu disebut perkara yang memusnahkan, perkara yang akan jadi kalau mu semua ingat mati belakang ni, mu tidak akan suka hilang berlebihan. Karena kata Nabi, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya kata Nabi, pada tiap-tiap hari itu illa taqallama, kecuali kubur tu berkecek, payaqulu dengan kata kubur tu. Kubur tiap-tiap hari dia akan berkecek, dia akan bercakap, dia akan bertutur. Dia katanya, ana baitul ghurbati, aku nilah rumah dagang. Ana baitul wahdati, aku nilah rumah yang keseorangan, rumah yang sunyi sepi. Wa ana baitut turabi, dan aku nilah rumah tempat tanah yang penuh dengan tanah. Wa ana baitud dudi, dan aku nilah rumah tempat tempat ulat yang penuh dengan ulat. Nabi kata, fa iza dufinal abdul mu'minu, maka apabila dikembamikan hamba yang mukmin, qala lahu al-qabru, katalah kubur kepada hamba hak mukmin jadi kubur ketu, marhaban wa ahla. Dia kata, selamat datang, welcome, marhaban wa ahla, selamat datang. Jadi nak royaknya malaikat sambut orang mukmin ni dengan segala hormat. Kata buminya, ama in kunta, nak tahulah hak sebenarnya mu ni la ahabba man yamshi ala dhahri ilayya. Mu semasa mu hidup di atas muka bumi dulu, tak adalah mu orang yang paling aku suka, yang paling aku kasih, yang berjalan atas belakang aku. Fa iza wulitukal yaum, maka tak kala apabila mu sampai kepada aku dan diserahkan segala urusanmu kepada aku. Fa iza wulitukal yaum wasirta, dan jadilah mu ilayya kepadaku, mu disuruh padaku ni. Fasatara, maka mu akan kelih, mu akan tengok, mu akan lihat. Fasatara, sani'i bika, apa yang aku buat terhadapmu. Mu akan boleh tengok lagu mana layani aku terhadapmu. Fayattasi'u lahu maddal basar, maka kubur tu pun menjadi luas. Setara mana luas piknya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata madal basar, seluah mata mandeh. Setara mana, setakat mana mata kita habis kelis, setara itulah luah dalam kubur orang mukmin yang apabila dia dikuburkan. Nak rayaknya layanan para malaikat terhadap orang mukmin yang mati. Wa yuftahu lahu babun ilal jannati, dan dibuka bagi dia tu sebuah pintu ke syurga. Fayatihi min rauhiha wa nasimiha, lalu marilah kepada dia tu udara-udara di dalam kubur tu datang kepada dia, bau-bau dari syurga dan udara syurga, bau harum semerbak mewangi. Nak wayaknya bau sedap. Sehingga ahli kubur tu masa senang hati terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia kelih di dalam syurga. Ini orang mukmin. Layanan bagi orang mukmin di dalam kubur. Di dalam kubur tu Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat buka dah. Kalau dia ni ahli surga, walaupun tidak masuk surga, dibuka. Boleh tengok surga, boleh rasa udara surga, boleh kecak bau keharuman bau surga. Ni bagi orang mukmin. Adapun bagi orang hak jahat, bagi orang hak fasik, bagi orang hak fajir, bagi orang hak kafir, wa idza dufinal fajiru awil kafiru, apabila dikebumi ke orang jahat, orang fajir, ataupun apabila dikebumi ke orang kafir, qala lahul qabru, katalah bagi dia tu oleh kubur kata kepada dia tu, kubur kata la marhaba wala ahla. Dia kata mu ni sebenarnya tidak layak, tidak patut aku sambut. Wala ahla. Jadi jawapan malaikat kepada orang kafir ataupun orang apa nama orang fajir, mu ni tidak layak untuk aku nak sambut, dan mu ni tidak layak untuk aku nak memperselokan kepadamu. Ama in kunta la abghadha man yamshi ala dhahri ilayya. Dia kata mu kena tahu yang sebenarnya mu ni terhadap aku adalah tak ada lah hak paling, orang yang paling aku benci tak ada lah selain daripada mu ni. Kalau hak ni orang hak jalan di atas belakang aku, jadi orang hak jalan di atas belakang aku, tidak adalah orang hak paling aku benci mu. Nak ayatnya orang jahat, orang kafir, layannya apa nama malaikat dalam kubur tu lagu tu. Kerana dia hidup, semasa dia hidup di atas muka dunia dulunya, dia tidak tahu batas tara. Mana sempadan dia tidak tahu, dia landa. Ni orang hak jahat, orang hak kafir. Dalam hidup dia tu tidak ada halal haram, tidak ada wajib sunat, tak ada. Serupa je berlaku. Adapun bagi orang mukmin ni, masa dia hidup atas muka dunia dulu, dia terikat dengan patah lari Allah Ta'ala. Hak haram dia tak buat, hak wajib dia buat. Tidak setakat hak wajib, hak sunat pun dia buat. Hak makruh dia tidak buat. Usah ke hak haram. Adapun orang kafir, orang fajir ni, orang jahat ni, dia landa semacam. Jadi dengan cara perbuatan kita semasa kita hidup di atas muka bumi dulu, dengan tak ada batas tara, tak ada sepadan ni, yang jadi ke bumi hak kita duduk jejak ni pun benci kepada kita. Tak ada lah manusia hak paling aku benci, hak berjalan atas belakang aku ni mu. Dia kata bumi, fa iza wulituka ala alayya wa fa iza wulituka al-yawma
apabila mu ni diserahkan kepada aku, mu akan tahulah, mu akan boleh kelih lah, mu akan boleh tengok lihat lah apakah yang aku lakukan terhadapmu. Pasatara sani'i bika, mu akan boleh kelih apa yang aku buat padamu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaltaimu alaihi hatta yaltaqiya wa takhtalifa adla'uh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kubur tu apa nama ni, kapik, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingganya kapik kubur tu sampai kepada peringkat tulang rusuk tu berselisih tulang rusuk. Qala rawi, kata rawi hadis, rawi hadis ni Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abi Sa'id, qala sallallahu alaihi wasallam bi asabi'ihi fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'd. Nabi kata apa nama ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hatta yaltaqiya wa takhtalifa adla'uhu, Nabi pun tunjuk dengan tangan hatta takhtalifa adla'uhu, Nabi tunjuk dengan tangan dia, fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'd, Nabi masuk tangan dan pada tangan lain. Nak ayatnya tulang rusuk orang kafir, orang jahat ni berselisih, dikepik oleh apa nama ni, bumi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqayyad lahu sab'una tinnina, dilepaskan bagi dia, bagi orang tu apa nama ni, 70 ekor ular besar. Dilepaskan di dalam kubur tu 70 ekor ular besar. Lau anna wahida minha nafakha fil ardi ma ambata syai'an ma baqiyatid dunya. Nak royak ular hak dilepas dalam kubur ni, hak 70 ekor ni, kalulah seekor ular ni, seekor daripada 70 ekor ni, nafakha fil ardi, hak seekor ni dia embuh napah dia ni di atas muka bumi ni, Nabi kata ma ambata syai'an ma baqiyatid dunya. Nabi kata hak apa nama ni, tumbuhan di bumi ni tidak akan tumbuh, tidak akan tumbuh sesuatu pun tumbuhan di atas muka bumi, fardu takdirnya seekor ular tu embuh napah dia je. Anak royaknya bisa tak bisa ular ni. Kalau hak seekor ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau dia embuh napah di atas muka dunia ni, tak ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman ni tak akan hidup selagi dunia ni masih wujud. Bayan hasnahu wa yakhlisnahu hatta yafdha ila al-sa'ah. Dan ular ni kata Nabi, kemudian ular akan patuk dia, akan melukakan dia di dalam kubur ni sehingga dia dibawa untuk dihisab. Qala, kata rawi hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innamal qabru, sesungguhnya kubur-kubur ni, raudhatun min riyadil jannati, adalah satu taman daripada taman-taman syurga, au hufratun min hufarin nari, ataupun dia ni satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Nak wajahnya azab yang diterima oleh orang kafir, orang fajir, orang jahat di dalam kubur terlalu dahsyat. Begitu juga nikmat yang akan diterima oleh orang mukmin di dalam kubur, disambut oleh para malaikat
Dan nikmat-nikmat surga tu akan diendek kepada dia sebelum lagi dia masuk surga, yang menjadikan sebab dia tu di dalam kubur berasa nikmat dah. Jadi mana-mana orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kerenganan di dalam kubur, orang ni hak lepas daripada alam kubur ni, besar harapan dia ni hak depan hari lagi ni kau lebih rengeh. Di mahsyar pun lebih ringan, kerana apa yang berlaku di permulaan ni menatijahkan apa yang akan berlaku di akhir. Kalau di awal di dalam kubur ni kita dapat layanan istimewa dah, boleh kecak rasa, boleh tengok keindahan surga, boleh nyamannya udara surga. Perkara hak berlaku depan lagi tu lebih-lebih lagi dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kubur-kubur ni kalau banyak tamer gak, dia ni satu tamer daripada tamer-tamer surga. Sebanyak-banyak mana tamer surga ni, kubur ni lah merupakan satu tamer daripada tamer surga. Dan neraka ni sebanyak-banyak lubang daripada lubang-lubang neraka. Di dalam kubur juga ni satu lubang daripada lubang hak banyak lubang-lubang neraka. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada mengebumikan jenazah, bila selesai jenazah dikambuh di bumi, selepas daripada tanah ditimbun, selepas daripada tanah dirata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak cabut kelik selalu. Nabi duduk dulu sebentar. Nabi duduk dulu sebentar di simayak di sisi kubur. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada muka mayat. Kalau kita sini gak, bila kita berhadap pada muka mayat, punggung kita membelakangi kiblat. Gapo dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Nabi kata, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mu semua ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was'alu lahu at-tathbita. Memintalah doa kepada Allah Ta'ala supaya orang hak duduk dalam kubur ni dia di dalam keadaan sabat, dalam keadaan tetap boleh jawab soalan yang disoal oleh malaikat di dalam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bergaduh kelik. Nabi berdoa kepada mayat yang ada dalam kubur. Bapa yang Nabi suruh sahabat berdoa kepada orang mati, Nabi kata fa innahu al-an yus'al. Maka sesungguhnya dia ni ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disoal ni, disoal dalam kubur. Sebab itulah timbul ulama-ulama kita ni hak timbul masalah talqin kepada mayat, timbul masalah talqin kepada mayat ni kerana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mayat dikubur, ditimbul habis diperata ke kubur dia, Nabi tidak kelik selalu. Nabi berdoa kepada si mayat supaya Allah Subhanahu wa taala tetap pada si mayat ni istiqamah. Sebagaimana dia hidup atas muka dunia itu, dia istiqamah dengan iman, dengan Islamnya. Begitulah juga ketika mana dia akan disoal oleh malaikat di dalam kubur, dia akan istiqamah juga, minta Allah Ta'ala tetap teguhkan pendirian dia ketika berhadapan dengan malaikat. Kita ni tidak lagu tu, kita nampak lagu tu, nampak biasa aja. Kita tamuk kambuh orang ni serupa kambuh lembu kubah begitu je. Itu kita. Kerana mata hati kita ni tidak berapa cerah benar kepada akhirat. Hak duduk cerahnya pada dunia.
Fikir kita duk mikirnya benda-benda dunia. Kita tidak pernah fikir masalah apa yang akan berlaku pada aku ni bila aku nak menuju ke akhirat esok. Kita duk kaluk kibuk dengan dunia. Sebab itulah dalam hadis hak kita duk baca saninya, ada sahabat-sahabat duk bersuka-hila di dalam masjid. Ya Nabi SAW kata, "Lau ta'lamu ma'a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Nabi kata, kalulah mu semua ni mu tahu apa hak aku tahu ni, la bakaitum qalila. Nangismu sedikit. Apa nama ni? Sukahilamu tu sikit. Nangismu tu banyak. Ya kita duk suka hilang ni 24 jam ni kerana kita tidak tahu apa yang berlaku kepada orang yang telah pergi mendahului kita. Mak pak kita hak mati dulu, adik-beradik kita hak mati dulu, sahabat kita hak mati dulu, 2-3 hari 4-5 hari lepas duk mati hari-hari tiap-tiap minggu ada kematian. Tetapi walaupun berlaku lagu tu, hati kita pun turut mati supaya dia juga. Tak ada berasa keimanan kita ni kau berasa bertambah. Amal ibadah kita kau kita nak tambah. Tak berasa apa-apa, duduk serupa tulah. Kita manusia ni kita akan tahu apa yang akan berlaku bila kita sampai kepada tempat. Bila kita sendiri akan mati, bila kita sendiri mati, di situ tempat kita boleh tahu. Di situ tempat kita boleh tahu kerana kita akan berhadapan dengan malaikat. Malaikat ni akan tanya kita. Kalau kita ni jenis hak berjuru, ahlan wa sahlan, dipersilakan. Dengan hormatnya dipersilakan. Nak ayaknya malaikat akan sambut kita ni dengan sepenuh-penuh hormat. Kerana dia tahu dah, mu masa hidup atas dunia itu buat amal soleh. Mu buat apa hak Allah Ta'ala suruh, apa hak Rasulullah suruh mu buat. Mu tinggal apa hak Allah Ta'ala larang, mu berpatai mu tak buat. Walaupun kita hidup di atas muka dunia ni, kita semaya ko, kita puasa ko, kita gapo ko, tak ada orang bui pitih kepada kita. Bergapo Allah Ta'ala bui kepada kita. Semaya 5 waktu sehari semalam duk tunduk bengah, sujud rokok, berapa Allah Ta'ala beri. Walaupun dalam keadaan lagu tu, oleh kerana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala suruh kita buat, Nabi suruh kita buat, kita yakin walaupun tidak ada benda depan kita, pitih tak ada, berapa tak ada, kerana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pahala yang Allah Ta'ala taruh tiada kepada hamba dia ni terlalu banyak di akhirat esok. Orang yang nampak pada akhirat dengan mata hati kita, dia rajin nak buat ibadat. Ada pun hak jenis hak hati kita ni tak ada berasa berapa. Hak Allah Ta'ala larang itulah hak dia buat. Ini kita kena ingat. Dalam banyak-banyak dosa, hak kita duduk tahunya dosa syirik je, Allah Ta'ala tidak apa. Ada dalam hadis Nabi kata dalam banyak-banyak dosa, ada juga dosa yang Allah Ta'ala tidak ampun, walaupun tidak terlibat dengan syirik. Hak dosa Allah Ta'ala tidak ampun ialah orang ni bila dia buat dosa, bila dia buat salah, dia berasa megah, dia berasa hebat, dia berasa bersuhu, tak endah, tak gerung, tak malu, tak aib pada orang ramai. Ada nak buat, dia buat. Gini orang lagu ni dia tak ada berapa satu dah dia ni. Bila berasa bermegah dengan berbuat dosa dan buat salah, mati di dalam keadaan tidak bertaubat daripada dosa dia. Orang hak jenis lagu ni walaupun dosa dia tidak melakukan syirik terhadap Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ampun dosa dia. Na'udzubillahi min zalik. Dan ada orang buat dosa juga, dia buat dosa tu dalam keadaan
kita bukannya nak buat sangat dosa ni, tetapi oleh kerana kelemahan yang ada pada diri kita ni, kita terpaksa buat juga. Bukan nak buat dosa. Kita buat dosa ni, kita susuk daripada orang ramai, takut pada orang ramai, malu pada Allah Ta'ala, malu pada orang ramai. Orang yang lagu ni, hati dia ni ada juga perasaan gerung, ada juga perasaan takut, ada juga perasaan harap dia. Walaupun dalam keadaan dia melakukan dosa, dia harap juga kepada pengampunan Allah Ta'ala. Sebab itulah di mahsyar esok, ada juga daripada kalangan manusia ni hak tidak bertaubat daripada dosa. Ada juga walaupun dia tidak bertaubat, tetapi dengan sebab limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa dia walaupun tidak taubat. Ini bukan terlibat dengan dosa besar. Jenis dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni dia buat ni bukan dengan cara dia sengaja buat melakukan dosa, dia buat dengan cara tersalah ke berapa ke. Ini kita kena pakat beringat. Kena pakat beringat. Tu yang pertama. Yang kedua, kubur. Bila kita pergi kubur, lebih-lebih lagi kubur ni sai kita. Ni sai. Nabi kata, seorang kamu ni mengikut agama sai dia. Sai kita. Ad-dinu ala khalil. Agama tu atas apa namanya sai. Bila kita nak bersaing dengan orang, orang hak cerdiknya, dia bukan cari saing ni untuk setakat minum teh kedai kopi je. Duk huha-huha kedai kopi, duk gelak tawa kedai kopi. Kita cari saing ni bukan setakat boleh belanja kita kedai kopi. Biar kita cari saing ni, dia boleh doa kepada kita ni bila kita mati. Tak ada guna kita bersaing kalau stay setakat kedai kopi je. Lepas daripada tu tak bercara. Tak pernah kita kenal dia dalam doa kita. Tak pernah kita berdoa untuk kebaikan diri dia, untuk keselamatan diri dia. Tak pernah kita doa. Itulah nak cari saing ni kena pilih-pilih. Jadi dalam kubur ni Nabi SAW pesan sangat-sangat pada sahabat supaya tululah pakak-pakak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni ampunkan dosa saudara kita, saudara kita, ayah kita. Minta-minta Allah Ta'ala ampun. Begitu juga kita minta, kita pohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pendirian dia ketika dia duduk dalam kubur, ketika mana nak jawab soalan daripada muka nakir. Soalan ni walaupun soalan bocor, tetapi dia bukan mudah, bukan soalan untuk dihafal. Soalan ni dapat dijawab oleh mana-mana manusia, mana-mana orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa dia hidup atas muka dunia itu lagi. Orang yang istiqamah dalam iman, istiqamah dalam Islam, istiqamah dalam menunaikan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Orang lagu ni lah orang yang Allah Ta'ala tetapkan pendirian dia, dia boleh jawab. Bukan semata-mata jawab-jawab begitu je. Ada orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia boleh berhadapan dengan malaikat muka nakir dengan tidak ada perasaan gerung, tidak ada perasaan takut, kerana dia tahu malaikat-malaikat ni sebagaimana aku makhluk Allah Ta'ala, malaikat ni pun lagu tu juga.
makhluk Allah Ta'ala ni juga cumanya spesies tak serupa je. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala, mana-mana ada salah silap tu adalah daripada kelemahan diri hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.